sejuta tangan menahanmu. Ingin kumaki mereka berkata, tak perlu kau berlari mengejar mimpi yang tak pasti. Hari ini juga mimpi, maka biarkan ia pergi di hatimu. Datuk Bong, dengar baik-baik bahawa manifesto ini bukan kitab suci kononnya, tetapi sekali kita berjanji, janji wajib ditepati. Saya akan memandu mereka bagi menyediakan manifesto pilihan raya negeri yang akan datang. Kita tidak akan berjanji bintang dan bulan atau matahari. Kita tidak akan menjanjikan setinggi langit. Tetapi saya yakin masalah-masalah asas negeri Sabah ini harus diselesaikan. Masalah air harus diselesaikan. Masalah api harus diselesaikan. Masalah jalan kampung harus diselesaikan. Pen Borneo mesti disiapkan dengan cepat. Dan kita mahu pelaburan lebih banyak datang ke Sabah. Kita mahu pelancong lebih ramai di Sabah. Kita mahu keselamatan negeri Sabah dijadikan keutamaan. Potensi untuk Sabah ini terlalu besar. Dan insya-Allah ini adalah merupakan manifesto kita. Datuk Bong, dengar baik-baik bahawa manifesto ini bukan kitab suci kononnya, tetapi sekali kita berjanji, janji wajib ditepati. Sabah kita tahu bahawa keputusan untuk BNPH sebagai satu parti yang bergabung akan bergerak di Sabah bukan hanya bergerak, bukan kita tidak berniat untuk bergerak secara solo, tetapi keputusan kita ialah BNPH bukan 1+ tapi plus. Ini memperlihatkan keterbukaan kita dan pastinya tidak ada parti politik Semenanjung, tidak ada parti politik Sabah, dan kita harus mengkombinasikan antara parti pusat dan parti negeri. Sebab yang penting kerajaan yang akan terbentuk dalam pilihan raya negeri yang ke-17 adalah kerajaan bersama-sama untuk menentukan bahawa pembangunan di Sabah yang dirancangan itu dapat dilaksanakan. Jadi kita mengadakan perundingan dengan semua pihak. Yang penting rakyat mesti diberikan keutamaan. Saya sebutkan bahawa pintu jangan ditutup rapat dan jangan dibuka terlalu luas. Artinya kita sangat fleksibel untuk mengadakan perundingan parti-parti supaya gabungan ini akan memberikan keberhasilan bagi mewujudkan kestabilan politik khususnya di negeri Sabah. Dan saya nampak cahaya yang cukup terang di hujung terowong, dan saya akan meneruskan tugas-tugas ini, dan yang penting kestabilan politik di Putrajaya itu dapat juga dirasai oleh penduduk dan orang-orang politik di Sabah ini. Itulah sebabnya apabila saya mengambil alih kepimpinan UMNO ini, saya mengambil suatu tindakan yang nekat atas saranan Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan bahawa UMNO Sabah mesti diberikan kuasa otonomi sepenuhnya. Maka pada Perhimpunan Agung 2019
Pindah perlembagaan telah dibuat bahawa UMNO Sabah tidak lagi dipanggil sebagai Perhubungan UMNO Sabah. Sebaliknya, terus dikira sebagai UMNO Sabah untuk memperlihatkan keberadaannya